Yang ketiga seterusnya, dan kita akan bersama dengan gelombang ini untuk menyatakan sokongan kita bahawa kita akan bersama menyokong rakyat Palestin dan kita akan menyokong sebuah negara Palestin yang merdeka, insya-Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hidup Islam, hidup Palestin, jahanam Israel, jahanam Israel. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan biasa, inilah panggilan iman, inilah panggilan kemanusiaan, dan inilah panggilan persaudaraan. Seterusnya, saya dengan ini menjemput wakil media Saudara Khairul Anwar Nazir untuk meneruskan ucapan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan, hari ini seperti dua panel bercakap, kita bukan berkumpul atas dasar bangsa dan negara. Kita bukan berkumpul sebab nak menunjukkan trend. Kita bukan berkumpul sebab nak beritahu NGO mana yang bawa lebih ramai orang. Hari ini kita berkumpul atas dasar persaudaraan kita dengan orang-orang Palestin. Kita berkumpul hari ini sebab apabila kita bercakap pasal persaudaraan, hadis Rasulullah SAW bersabda, nak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama saudara adalah ibarat sebagai sebatang tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota lain berasa seperti demam dan tidak boleh tidur. Betul tak betul? Betul! Jadi hari ini kita berkumpul sebab ada saudara kita yang sakit, dan harus kita tunjukkan solidariti bersama rakyat Palestin. Dan kita juga harus tunjukkan kebersamaan kita dalam menuntut kebebasan kawan-kawan saudara mara kita dalam misi global Sumud Fatilah. Hadirin hadirat, hari ini di Bumi Pahang kita isytiharkan puak Zionis. Puak Zionis ini adalah sebagai puak paling penakut dalam dunia. Kerana apa? Kita ke sana, kita ke Gaza tidak membawa senjata. Bukan kita bawa senapang. Bukan kita bawa bom. Kita tidak bawa peralatan-peralatan perang. Kita hanya bawa roti dan biskut. Takkan roti dan biskut pun Zionis takut. Kita bawa susu bayi. Takkan susu bayi pun Zionis takut. Kita bawa pampers orang tua. Takkan pampers pun Zionis takut. Oleh itu di Bumi Pahang hari ini kita isytiharkan puak Zionis ini adalah puak paling penakut dalam dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan, hari ini kita membawa mesej untuk mendesak PBB terutamanya untuk bersama kita. Sebab apa yang dilakukan oleh Zionis ini adalah telah melanggar resolusi 2720 PBB, iaitu apabila ada misi kemanusiaan sepatutnya harus kita beri ruang dan pastikan ia selamat. Kita juga harus menyokong dan bersama kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya harap dalam hal ini kita sokonglah. Biarlah dia nak ambil gambar, dia sedang telefon dengan siapa tu hal dia banyak kawan. Tapi apa pun kita doakan apa saja tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah untuk kebaikan dan bagi memastikan terutamanya saudara mara kita yang sedang ditahan di Israel dapat dibebaskan dengan segera, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita datang hari ini dalam perasaan kecewa dan begitu marah
Tapi hendak juga kita simpan di hati kita rasa syukur kerana kita lahir di bumi Malaysia dan bumi Pahang. Alhamdulillah. Dan atas dasar keamanan dan kemakmuran yang kita ada ini, melalui Kerajaan Negeri Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tanpa gagal dapat memberi sumbangan kepada rakyat Palestin, insya-Allah. Alhamdulillah, tiap-tiap tahun jutaan ringgit kita hantar. Dan saya sebagai anak Pahang bangga. Sebab apa? Sebab di bumi Gaza itu pernah berkumandang lagu Allah Selamatkan Sultan Kami. Saya rasa kita perlu beri tepukan kepada semua kerana itu semua adalah hasil bantuan dan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-sama kita bersyukur dan teruskan kita berdoa agar bukan saja kawan-kawan kita yang sedang ditahan dalam misi Global Sumut Fadilah itu dibebaskan segera, tapi juga rakyat Palestin mendapat kebebasan dan perlindungan, insya-Allah. Free Palestine! Free Palestine! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Negeri Pahang untuk memberikan ucapan dan menutup majlis dengan bacaan kunut nazilah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Khaybar! 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 Khaybar ya Yahud! Khaybar ya Yahud! Jaish Muhammad! Jaish Muhammad! Sawfa yaud! Sawfa yaud! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bebas! 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 Gaza! Bebas! Gaza! Bebas! 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 Gaza! Bebas! Gaza! Bacul! 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 Bacul Zionis! Bacul Zionis! Bacul! 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 Bacul Zionis! Bacul Zionis! Saudara-saudara sekalian, adakah sukarelawan Sumut Nusantara itu pengganas? Ya! Adakah mereka bersenjata? Ya! Adakah mereka datang untuk berperang? Ya! Mereka datang tanpa senjata untuk bersama dengan saudara-saudara seakidah kita di bumi Gaza. Lebih kurang 60,000 yang telah mati dalam penjara terbesar dunia, penjara terbuka yang menghimpunkan seramai lebih daripada 2 juta umat Islam. Saudara-saudara sekalian, mereka yang datang dengan keamanan pada hari ini telah dipertikakan hak mereka. Dan pada hari ini kita di bumi Pahang menuntut agar Sumut Nusantara, sukarelawannya, aktivisnya dibebaskan. Betul atau tidak? Bebas! 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 Bebas Sumut! Bebas Sumut! Bebas! 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 Bebas Sumut! Bebas Sumut! Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengangkat tangan memanjatkan doa kepada Allah, saya ingin berkongsi dengan saudara-saudara sekalian bahawa hari ini kita berhimpun di petang yang penuh dengan keberkahan ini adalah kerana 7 perkara yang dilakukan oleh rejim Zionis laknatullah. Yang pertama, mereka menghalang bantuan kemanusiaan. Maka